Bila kita umum nak turunkan harga kereta, melompat UMNO. Oh, tak boleh, tak boleh. Negara akan muflis. Ini dia orang ni dah sawan apa pun saya tahu. Saudara, sekarang ini AP ni, import permit yang kita bawa masuk kereta ni, AP ni dia bukan beri kepada rakyat, dia beri pada 1-2 kroni dia. Salah seorangnya Tan Sri Nasamuddin, Nazar Motors, beri AP. AP ni harganya 50 sen ya kertas tu, daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa. Dia jual RM50,000. 50,000 kertas kosong. Kita keadilan PAS dan AP, kita nak hapuskan AP ni, tak payah. Kita buat tanda terbuka, siapa nak buat masuk, kita bidder. Dan kita boleh selamatkan RM2 bilion. Daripada RM2 bilion inilah kita dah kira-kira kita nak turunkan duty excise kereta ini, cukai kereta sebanyak 25%, supaya kereta akan harganya jauh lebih murah daripada hari ini, insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan nak beli kereta, tunggu sekejap, boleh? Boleh. Bulan 4, bulan 5 boleh. Jangan bulan depan. Bulan depan. Kalau pilihan raya bulan 12, bulan 1 boleh beli kereta. Kalau pilihan raya bulan 2, beli kereta bulan 3. Jangan beli sekarang. Kalau di bawah Pakatan Rakyat, kita kurangkan 25% cukai excise supaya harga kereta murah untuk orang-orang kampung khususnya.